pasukan lelaki sebelah saya untuk kategori lelaki terbuka, iaitu Smash X Rivals dan Asti. Okey, dah cukup dah cukup semua pasukan. Okey, sedia dengan kiraan 3, 2, 1. Ya. Itu kan. Dah lah ya. Naik ya. Driver. Ya, ngomong. Keluar. Main ni ada. Jalan dulu. Main masuk. Pun lagi sini jalan. lagi 3 main. Kalau itu main macam mana? Yang merah. Kita ada banyak checkpoint. Wala banyak tebik lima banyak foul. Ayo. Jom merah. Oh, dia cek ke. Bola. Kalau kita tadi masuk. Okey, dia shoot. Shoot. Masuk. Buka. ISO. Aduh. Dapat. Try. Ambil. Terima kasih. Ya, Dia target. Dia jam legal. Kita tolong kosak dulu. Yang merah. Oh, tra. Manja. Jomel. Okey, masa tinggal lagi 3 minit. Biar. Ada dah sebut cukup kota. KPI. Okey ya. Entah ya.
Main tinggal gitu. Bola baru ambil. Oh. Free shot macam. Elak. Free shot. Bola tu memang. Ramai ni. Lepas ni kena berapa dekat dia lah main apa. Main entry je. Tak bukan dia kata apa ni invest bola ni. Main. Dia training untuk straight ball tau. Main entry je. Kalau tengok dia di Euro kan. Kiri. Shoot. Okey, masa tinggal lagi 1 minit 14 saat. Tak ada angle. Lepak gitu. Pressure. Kita lawan dah. Boleh. Ya? Lawan apa? Kena. Kita lawan apa ni? Aspen. Pendek. Tu saya shot bowling. Boleh. Kita tengok. Masa tinggal lagi 34 saat. Manfaatkan masa-masa tersasa terakhir ini. Bola tak mau masuk. Bola tak nak.